Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar YB Rafizi respon Tengku Zafrul dilantik penasihat kanan politik Perdana Menteri. Saya baca cerita sedikit. Bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul dilantik sebagai penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri berkuat kuasa hari ini. Pelantikan itu juga bertujuan bagi mengisi kekosongan jawatan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Kita dengar apa kata Rafizi. Dia akan letak komen macam biasa. Jadi kalau beliau masih merasakan beliau ada kawalan, dan itu sesuatu yang sepatutnya penasihat di sekeliling dia tu kena betul-betul fikirlah. Tapi sekarang tak apalah, dia ada penasihat terhebat, penasihat kanan politik, Tengku Zafrul, yang paling hebat ironinya kerana dia tak pernah menang pilihan raya. Macam mana dia nak menasihati politik tu bila tak pernah menang pilihan raya, kan? Whip UMNO ialah Datuk Seri Mat Hassan, kerana whip di parlimen selalunya orang nombor 2. Kerana dia perlu seorang yang sangat kanan untuk mendapatkan hormat dan authority supaya boleh meyakinkan ahli-ahli parlimen parti-parti itu untuk mengundi seperti yang dikehendaki oleh kerajaan. Itu masalah PKR sekarang. Whip tu tak apalah, Datuk Seri Aminuddin Harun, kan. Tapi kalau tengok orang yang sekarang ini dia merasakan dialah chief whip, ialah Zaliha lah. BBC. Sebab dia pengurusi BBC kan. Tapi kalau dari segi senarai kekananan dalam ahli-ahli parlimen, dia sangat tidak kanan. Dia first term MP, dia tidak pernah ada jawatan kanan dalam parti. Dia dilantik semata-mata kerana favourite Datuk Seri Anwar. Jadi bila dia dihantar ke parlimen, macam mana dia nak enforce? Kerana kalau nak banding dengan saya, nak banding dengan Nik Nazmi, nak banding dengan Rozia, nak banding dengan siapa lagi yang kanan? YB Bhatia lama. Bakhtiar. Ini semua yang dah multiple terms. Nak banding dengan Kesavan, semua multiple terms, kan. Jadi bila PKR buat lawak macam itu, dia memang Zaliha akan ada masalah untuk koman kami lah. Kerana kami jauh lebih kanan, dan kami adalah ahli parlimen yang senior di dalam parlimen, kan. Bukan saja di dalam PKR tapi juga di dalam parlimen, kan. Jadi sepatutnya begitulah susunan di dalam parti, bahawa orang yang paling kanan itu mestilah menjadi whip, kerana dia mesti ada authority untuk govern, kan. Tapi malangnya selalunya number 2 in the party lah. Selalunya betul. Tapi masalahnya Izzah tak ada kat situ lah, kan. Tak adalah, bukan saja tu, maksudnya kegagalan kerajaan mendapatkan undi terbabas 2 tu, kerana itu memang sepatutnya boleh diluluskan dengan mudah. Sebab kami bersetuju, dan semua orang bersetuju lah, kan. PN saja yang seperti biasa kerja dia membangkang, kan. Tapi maksudnya ada beberapa kelemahan lah, yang macam mana benda itu boleh berlaku sampai, dan dia kembali kepada yang saya sebut tadi lah, awal-awal tadi, kan, yang masa beria, kan. Atas kertas Datuk Seri Anwar nampak gah kerana ada 153 menyokong, 2/3, kan. Tapi hakikatnya kawalan yang beliau ada semakin longgar. Dalam PKR longgar. Sekarang ini dia dah sampai ke dalam PH, kerana DAP pun ambil pandangan yang berbeza, kan. Lebih-lebih lagi kepada yang bebas-bebas yang kecil ni. Dalam UMNO pun tidak semuanya menyokong 100%. Dalam BN, kan. Kemudian kita ada pula yang Sabah, contohnya Jeffrey Kitingan yang bebas dan sebagainya, kan. Jadi untuk undi biasa tak ada masalah. Tapi untuk perkara-perkara yang melibatkan 2/3 pindaan perlembagaan, itu akan jadi cabaran besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Dan itu jadi tamparan, kerana di awal tahun 2026 beliau sendiri yang umumkan kononnya tahun 2026 ini akan jadi tahun reformasi.
Jadi kalau dia tak boleh nak pindah perlembagaan dan benda yang paling mudah seperti hak tempoh PM pun gagal, sama ada atas kecuaian sendiri ataupun kerana beliau ambil mudah. Saya rasa dia ambil mudah. Saya rasa dia ambil mudah. Saya rasa dia sangat yakin yang bahawa dia dalam kawalan, semua dalam kawalan dia. Semua orang suka kat dia. Dan yalah, ada beberapa komen yang selalu disebut lah, orang mungkin marah dan tak percaya. Datuk Seri Anwar, sebab dia jadi menteri daripada umur yang muda 34-35, dia perancangan dia tu selalunya tidak begitu detail, kerana dia bergantung kepada orang-orang kanan dia untuk buat kerja, untuk buat semua. Dia tahu benda tu jalan, itu style dia lah. Dia tahu benda tu jalan kan. Jadi saya ingat dia memang ambil mudah kerana dia ingat benda ni semua telah diselesaikan oleh Datuk Seri Fadilah ke, oleh Zaleha ke, ni semua kan. Kalau saya jadi dia lah, terutamanya selepas gagal mendapat 2 undi tu kan, saya kena semak balik bahawa saya tak boleh ambil mudah seorang pun. Kalau prestasi beliau sebagai Perdana Menteri bergantung kepada reformasi institusi, dan banyak reformasi institusi memerlukan pindaan 2/3 Parlimen, maka sebenarnya dia nak kena jaga setiap seorang. Kerana 2-3 orang saja bolos, dia terbabas. Jadi kalau beliau masih merasakan beliau ada kawalan, dan itu sesuatu yang sepatutnya penasihat di sekeliling dia tu kena betul-betul fikirlah. Tapi sekarang tak apalah, dia ada penasihat terhebat, penasihat kanan politik, Tengku Zafrul, yang paling hebat ironinya kerana dia tak pernah menang pilihan raya. Macam mana dia nak menasihati politik tu bila tak pernah menang pilihan raya kan? Kita tunggulah weh. Kita tunggu. Okey Webi, kita tunggulah bulan 6 nanti apa akan jadi. Kalau ada lagi parlimen, kita akan ulas juga tu nanti. Tapi kita mempersilakanlah tetamu tetap kita yang dah lama menunggu. Kali ini Tan Sri Azam Baki bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa mata dia tak merah kali ni? Ini gambar lama. Oh, gambar lama. Bagus Pak, dia menjaga sensitiviti. Sebelum cerita saham keluar lah. Selepas cerita saham keluar ni dia kurang tidur sikit. Okay. Soalan itu terang lagi bersuluh lah, tapi itu saya rasa akhirnya kita nak tahu PMX apa yang takut sangat dengan Azam Baki. Tapi bila kita tengok apa yang perkembangan mutakhir ini, macam-macam cerita keluar. Ada dakwaan daripada PM, ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan libatkan Zionis. Kemudian Tan Sri Toh Puan Naimah, tapi kan kalau cakap kan dia kata YB backup pula kan. Tak apa, cakap je lah. Dikatakan nak menjatuhkan kerajaan. So dia jadi semakin lama semakin, first deja vu lah, kita pernah dengar benda ni, dan dia jadi macam merepek sebab semua kena kecuali tetamu kita tu, kecuali Azam Baki. Kenapa? Orang selalu cakap kan, dia ingat dia je betul. Kalau orang komplain kat aku, Ceplo cakap kan, dia ingat dia je betul. Dia ingat dia je betul kan. Dia tak menggunakan penakkulan mantik. Kerana kalau ikut korang pernah belajar tu Max, penakkulan mantik. Itu dulu masa tahun 90-an ada satu chapter dalam Max kan, nama dia penakkulan mantik. Aku pun tak faham. Basically inference. Siapalah yang pergi terjemahkan jadi penakkulan mantik tu kan. So if you infer, orang yang selalu serang aku, kata dia ni bukan team player, dia ingat dia je pandai, dia ingat dia je yang betul kan. You infer the same thing kepada semua yang berlaku dalam kerajaan sekarang. Maknanya semua orang lain salah, semua ada bermasalah, yang betul hanyalah Azam Baki. Ini saya baca detail lagi dekat berita harian ini. Pejabat Perdana Menteri PMO dalam Fatwa Kerajaan memaklumkan pelantikan itu dipersetujui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tempoh selama 2 tahun. Pelantikan itu juga bertujuan bagi mengisi kosongan jawatan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri melahirkan harapan supaya beliau dapat melaksanakan amanah yang diberikan ini dengan baik dan penuh tawaduk demi kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat. Kalau tak tu, sampai channel Hang duk mana, jumpa lagi. Assalamualaikum.